yang rasa RM100 sebulan tu kecil sangat, macam tak ada efek. Tapi sebenarnya yang penting bukan jumlah besar, tapi konsisten. Bila RM100 tu kita tukar kepada emas, dia bukan sekadar simpan duit, dia jadi aset juga. Aset yang ada potensi naik nilai dari masa ke semasa. Cuba bayangkan, setiap bulan kumpul sikit-sikit. Gram mungkin nampak sama, tak berubah banyak. Tapi nilai dia boleh bertambah tanpa kita buat apa-apa. Itulah beza simpan duit biasa versus simpan emas. Yang satu kita simpan, yang satu lagi bekerja untuk kita. Lama-lama nanti baru nampak hasil dia. Kita buat sikit-sikit tapi dia jadi sesuatu yang solid untuk masa depan kita. Kalau tunggu banyak baru nak mula, memang takkan mula. Start je dulu. Kita ikut bajet sendiri. Kalau nak mula simpan emas dengan Public Gold, saya boleh bantu buka akaun dan guide step by step. DM je.